cara gendong Baby. Okay. Macam mana nak buat kain gendong? Mula-mula rapikan dulu. This one. Okay. Lepas tu macam ni. Mulan, come here. Okay. Okay. So here. Okay. Ni extra ni. Ni just lilit-lilit ke belakang ni. Macam ni. Mana ni? Sekejap Dan dia lilit belakang ni. Macam tu. Nampak? Okay. Lepas tu kaki ni jangan kasih gantung. Kaki ni tutup. Macam ni lah kain gendong. Nak tutup muka dia pun boleh. Sambil masak-masak. Naik atas pun boleh jadi selesa. Nampak? Dia adjust ke belakang. Gitu cara gendong.